Okey, bangun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, selawat dulu. Allahumma sholli Salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil ghurabu wa tuqada bihi rawaidu wa tunalu bihi rawaidu wa husnul khawatiri wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi alami kulli ma'lubillah. Okey, alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Okey, Cikgu nak hari ni kita belajar semangat sikit. Boleh buat satu tepuk kan? Boleh. Okey, tepuk-tepuk semangat boleh? Boleh. Okey, ready semua? Ready. Okey. Tepuk-tepuk semangat. Okey, alhamdulillah. Boleh duduk semua. Terima kasih. Okey. Hari ni semua boleh keluarkan kitab ibadat. Okey, kitab ibadat. Okey, sebelum kita masuk apa yang nak belajar hari ni, cikgu akan bagi satu tayangan video. Okey, awak lihat video yang akan cikgu tayangkan. Okey, awak perhatikan, awak tengok apa yang kita boleh kaitkan dengan tajuk hari ni. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, awak keluarkan dulu kitab. Okey, pensel letak dulu atas meja semua. Okey, duduk dalam keadaan yang tenang. Okey, cikgu akan bukakan rakaman video. Kami harapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, jom kita pergi main kat luar. Kejap, saya minta izin Umi dulu. Umi, nak pergi main kat luar boleh? Boleh, tapi Hadi kena solat dulu. Dah asar dah ni. Baik Umi. Sebelum solat, kena buat apa dulu? Ambil wudu. Jom kita belajar ambil wudu. Wah, macam
yang best. Jom. Mari wahai orang beriman, membersihkan diri menyembah Allah. Mari kita bersama-sama belajar mengambil wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita basuh tangan, kumur mulut, cuci hidung, kemudian basuh muka, sambil niat di hati kita. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Basuh tangan ke siku, ambil air di kepala kita sapu, basuh telinga dan kaki, tiap 1-3 kali. Dahulukan kanan kemudian kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, cantik. Okey, bagi tepukan. Okey, siapa pernah tengok video ni? Siapa pernah tengok angkat tangan? Oh, pernah. Dekat mana awak tengok? Dekat telefon ibu. Okey, Fatihah seorang je yang pernah tengok. Okey. Menarik tak video yang cikgu kongsikan? Menarik. Okey. Awak nak tengok lagi ke atau nak kita terus masuk apa yang kita nak belajar? Awak nak tengok lagi ke? Okey, boleh nanti. Okey. Okey, jadinya hari ni, okey. Awak dah keluarkan kitab ibadat? Okey. Cikgu nak tanya. Okey, hari ni daripada video yang cikgu tayangkan, apa yang awak boleh kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini? Wudu. Khaira? Tajuk apa? Tajuk? Wudu. Uduk. Lagi? Ada siapa-siapa nak cuba? Lagi? Solat. Ya, pandai pun Khaira. Tepuk tangan untuk Khaira. Tajuk uduk boleh, tajuk solat boleh. Betul tak? Betul. Okey, jadi hari ni kita buka kitab ibadat muka surat muka surat 9. Okey, tajuk kita hari ini adalah wudu. Jadi apa yang Khaira teka tajuk hari ni, apa yang kita nak belajar adalah tajuk yang berkaitan dengan wudu. Okey. Tajuk wudu. Okey, kat sini cikgu nak tanya. Siapa pernah ambil wudu? Angkat tangan. Wah, semua pernah ambil wudu lah. Maksudnya awak ambil wudu untuk apa? Untuk solat. Lagi? Membersihkan diri. Lagi? Membaca Al-Quran. Okey, betul. Bagus. Pandai pun awak. Okey, jadinya hari ni kita akan objektif cikgu hari ini kita akan belajar tentang tajuk wudu yang di mana awak semua perlu mengetahui pengertian wudu. Jadi lafaz niat wudu dan juga rukun wudu. Rukun fardu wudu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, jadi kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Okey, cikgu akan buka slide juga. Walaupun awak dah buka kitab, cikgu akan bukakan slide. Okey, semua nampak? Nampak. Okey, bagus. Okey, kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan pengertian wudu. Okey, ikut cikgu. Pengertian wudu. Okey. Wudu artinya membasuh atau menyapu anggota yang dimulai dengan niat. Okey, boleh baca ramai-ramai? Okey, ada ke yang tak tahu lagi nak baca? Siapa lagi yang tak mahir lagi jawi, yang tak boleh nak baca? Semua boleh baca? Okey, jadi awak baca balik semula apa itu pengertian wudu. 1, 2, mula. Wudu artinya
membasuh atau menyapu anggota yang dimulai dengan niat. Okey, alhamdulillah. Bagus. Jadi, apa perkara yang awak tahu tentang uduk adalah membasuh anggota yang dimulai dengan niat. Okey. Anggota apa yang kita nak kena basuh dalam tajuk uduk ni? Okey, jadi kita akan pergi ke seterusnya. Sekejap Wow. Okey. Uduk yang sempurna itu apa? Bagaimana cara kita nak mengetahui uduk, macam mana kita nak tahu uduk kita ni sempurna ataupun tidak? Okey, cikgu nak minta seorang ke depan yang boleh baca. Siapa nak? Okey, Khaira. Okey, bangun ke depan. Okey, lalu sini. Lalu sini Okey, awak kena pakai mic supaya jelas. Okey, pegang. Okey, baca kat depan. Apa itu uduk yang sempurna? Kita dengar Khaira baca. Menyempurnakan. Menyempurnakan fardu wudu, sunat-sunat wudu mengikut syarat dan tertentu. Syarat dan Tentu. tertib. 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 Okey. Terima kasih Khaira. Boleh duduk. Tepuk tangan untuk Khaira. Okey, Khaira seorang yang berani. Dia berjaya ke depan. Okey, bagus. Okey. Okey, kita baca lagi ramai-ramai. Ikut cikgu. Uduk yang sempurna ialah menyempurnakan fardu wuduk, sunat-sunat wuduk, mengikut syarat dan tertib. Okey, macam mana seseorang itu nak sempurna wuduknya adalah kena sempurna fardu wuduknya. Fardu wuduk tu apa? Anggota yang nak diambil wuduk untuk dibasuh. Apa anggota yang wajib dibasuh kena dahulukan, itu dipanggil fardu wuduk. Okey, sunat-sunat wuduk. Siapa tahu sunat-sunat wuduk tu? Okey, Muhammad boleh bangun? Cik Muhammad. Okey, sebut sunat-sunat wuduk apa yang awak tahu? Sunat wudu ialah Apa contohnya? membasuh telinga. Okey, membasuh kedua telinga. Okey, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya Rizwan. Sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk ialah membasuh kaki. Membasuh kaki? Betul ke salah? Salah. Okey, tak apa. Okey, kaki tu fardu wuduk. Okey? Okey, seterusnya. Siapa nak bagi lagi satu contoh sunat-sunat wuduk? Okey, Maisarah. Membasuh hidung. Ya, betul ke salah? Betul. Okey, bagus. Okey, jadinya hari ini awak kena tahu bagaimana wuduk awak ni nak sempurna. Awak kena menyempurnakan fardu wuduk. Awak kena kenal dulu anggota wuduk tu apa. Hari ini kita akan belajar anggota-anggota yang wajib awak lakukan untuk solat awak sah. Okey, untuk fardu wuduk awak sah. Okey, untuk sunat-sunat wuduk tadi seperti yang kawan awak kongsikan, membasuh hidung, lagi apa tadi? Muhammad, membasuh telinga. Tadi Rizwan sebut apa? Membasuh kaki kan? Membasuh kaki tu salah, itu fardu wuduk. Okey, mengikut syarat dan tertib. Kena, apa maksud tertib ni? Mengikut turutan, mengikut susunan yang betul. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Wow. Okey, sebelum kita mengenal anggota-anggota wuduk, anggota fardu wuduk, mari kita, okey, sebelum ambil wuduk, apa adab yang awak perlu buat? Niat. Jadi, siapa pernah baca lafaz wuduk yang ada dekat depan ni? Betul, pernah? Betul. Okey, adakah awak setiap kali awak solat fardu ambil wuduk awak baca? Betul. Betul ke awak baca? Betul. Okey, dari mana awak tahu lafaz niat wuduk ni? Dari mana awak belajar? Daripada apa? Daripada masa tahun 1. Masa tahun 1. Okey. Lagi? Awak pernah baca lafaz wuduk? Pernah? Pernah dekat mana? Masa darjah 1. Masa darjah 1 juga.
Okey, hari ni kita baca dulu lafaz niat wuduk sama-sama. Okey, ikut cikgu. Okey, sebelum awak mengambil wuduk, kita kena baca niat wuduk. Apa niat wuduknya? Adalah ikut cikgu, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh baca ramai-ramai? Boleh. Okey, 1, 2, mula. Okey, cuba jujur dengan cikgu. Siapa setiap kali dia ambil wuduk, dia baca doa wuduk? Jujur dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang je. Okey, turun tangan. Okey, habis tu kalau awak tahu kan, fardu wuduk tu dimulai dengan niat. Habis tu selama ni awak ambil wuduk, awak tak niat lah. Jadi wuduk awak tu sah ke tak sah? Tak sah lah. Jadi lepas ni awak kena perbaiki lagi fardu wuduk awak yang dimulai dengan niat. Okey, jadi niat setiap kali awak nak ambil wuduk, okey, setiap kali awak nak ambil wuduk, awak kena niat. Saja aku kalau awak tak hafal bahasa Arab dia, awak boleh baca bahasa Melayu dia. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey? Kalau awak tak hafal bahasa Arab dia, awak boleh baca bahasa Rumi dia saja. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Wah, macam tirai. Okey. Hari ni kita akan kenal apa itu fardu wuduk. Okey, dekat sini. Kalau awak tengok gambar kat depan ni, apa yang awak nampak dulu? Perkataan? Niat. Lagi? Gambar. Cikgu nak tengok. Membasuh muka. Gambar basuh muka. Lagi? Basuh kaki. Okey, bagus. Okey. Hari ni kita pergi kepada satu persatu fardu wuduk. Okey, semua kena ingat. Fardu wuduk ada berapa? 6. Okey, kita sebutkan yang pertama. Okey, yang pertama niat. Okey, niat dia apa tadi? Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh tak Zikri? Tak boleh lagi. Okey, tak apa. Slow. Okey. Wuduk, fardu wuduk yang pertama adalah niat. Okey, sebelum awak mengambil wuduk, awak kena niatlah ambil wuduk. Okey, ini wajib Okey, yang kedua. Yang kedua yang ini ke yang ini? Membasuh muka. Okey, membasuh muka. Okey, ikut cikgu. Yang kedua, membasuh muka. Okey, awak nampak ada gambar orang ni sedang membasuh muka. Okey, ini fardu wuduk yang kedua. Okey, kita pergi fardu wuduk yang ketiga. Ikut cikgu, membasuh tangan hingga ke siku. Okey, membasuh tangan ni, membasuh tangan hingga ke siku. Okey, daripada tangan, pergelangan tangan ni hingga ke siku sebanyak berapa? 3 kali. Ya, 3 kali. Pandai Fatihah. Okey, rukun fardu wuduk yang keempat adalah ikut cikgu, menyapu kepala. Okey, kat sini ada kesilapan sikit pada ejaan. Okey, menyapu kepala. Okey, ni gambar orang ni sedang menyapu sebahagian kepala. Adakah kita kena ambil wuduk tu, menyapu kepala tu banyak-banyak? Satu kepala. Ya ke? Tak. Habis tu nak menyapu kepala tu macam mana? Setengah. Apa? Setengah. Setengah kepala. Sebahagian kepala. Ia pandai. Okey, sebahagian kepala. Okey, kita pergi kepada fardu wuduk yang kelima. Okey, ikut cikgu. Membasuh kaki. Okey, hingga ke buku lali. Okey, ini fardu wuduk yang kelima, membasuh kaki. Kita akan basuh kaki kita daripada ibu-ibu jari ni hingga ke buku lali. Siapa tahu buku lali kat mana? Kat mana? Kat mana Fatihah? Dekat atas tumit. Betul. Atas tumit. Lali apa? Buku lali tu apa? Ada kawan awak tanya buku lali tu apa? Semua orang ada buku lali tak? Ada. Mestilah ada buku lali ni kat kaki awak. Cuba awak pegang. Awak pegang tumit awak, atas dia ada tulang, betul tak?
Ada tulang. Itu namanya buku lali. Jadi awak kena sempurnakan wuduk awak tu membasuh kaki hingga ke buku lali. Okey, jelas? Jelas. Okey, kita pergi ke fardu wuduk yang terakhir, yang keenam. Ikut cikgu. Tertib. Okey, fardu wuduk yang keenam adalah tertib. Okey, apa itu tertib? Cikgu akan terangkan. Tertib ini, kalau awak tengok kat sini ada nombor kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 ni maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Tertib ni maksud dia mengikut susunan. Okey, awak kena ikut turutan. Okey, cikgu nak tanyalah. Kalau contoh kan awak nak ambil wuduk tapi awak mulakan dengan basuh tangan, lepas tu awak baru basuh muka, lepas tu awak baru basuh kepala, baru awak niat, lepas tu baru awak basuh kaki. Okey, awak rasa betul tak fardu wuduk awak tu? Salah. Jadi fardu wuduk yang betul kena buat apa? Tertib ni maksudnya mengikut turutan susunan fardu wuduk. Okey, jadinya cikgu nak tanyalah. 6 fardu wuduk ni kena lengkap. Kalau awak buat salah satu ni tertinggal ataupun tersalah buat tanpa ikut susunan, wuduk awak itu tidak sah. Wuduk awak tu tidak sempurna. Kita dah baca tadi, wuduk yang sempurna ialah apa? Ialah bila mana awak melakukan fardu wuduk dan juga fardu-fardu sunat mengikut syarat dengan tertib. Betul tak? Kalau awak nak sempurna wuduk awak gabungkan 6 rukun wuduk ni, 6 fardu wuduk ni dengan rukun dengan sunat-sunat wuduk. Okey, sunat-sunat wuduk tadi macam awak bagi contoh tadi siapa? Menyapu, membasuh hidung. Lagi berkumur-kumur, lagi? Hazimah. Okey, sunat-sunat duduk. Cikgu nak dengar. Membasuh muka? Membasuh muka? Tak. Membasuh Perkara sunat duduk selain daripada perkara di depan tu. membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Okey, Muhammad. Muhammad apa? Perkara sunat. Selain daripada anggota kat depan. Membasuh hidung. Ya, membasuh hidung. Lagi? Okey, Amsyah, lagi apa? Membasuh kedua telinga. Ya, membasuh kedua telinga. Okey, betul. Ya, boleh. Okey, Khaira, satu lagi. Apa? Berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur, membasuh telinga, membasuh hidung. Okey, itu adalah perkara sunat duduk. Okey, jadinya awak kena kenal dahulu anggota-anggota wuduk. Awak dah kenal 6 fardu wuduk. Dah kenal belum? Betul lah ya? Nanti cikgu akan uji minda awak pula dengan latihan atau aktiviti. Okey, kita pergi kepada cara awak nak menghafal lagu-lagu wuduk ni. Okey, cikgu akan nyanyikan sebuah lagu rukun wuduk. Okey, lepas tu awak cuba dengar. Lepas tu awak cuba ikut. Boleh? Okey, cikgu akan mulakan dulu lagu rukun wuduk. Rukun wuduk 6 perkara. Lepas niat membasuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, terakhir tertib. Sedap tak suara cikgu? Sedap. Rasa nak makan ke suara cikgu? Yang sedap sangat ni. Okey. Boleh awak ikut? Boleh. Okey, cuba teka lagu apa yang cikgu bawa ni? Bangkok 3. Ya, pandai Khaira, pandai. Okey, kita nyanyi ramai-ramai dulu. Nanti cikgu akan panggil seorang wakil perempuan, wakil lelaki. Okey? Okey, kita mulakan. 1, 2, 3. Lepas niat membasuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, terakhir tertib. Okey, cikgu nak dengar pelajar perempuan je. Pelajar perempuan je. Okey? Bukan seorang-seorang lah, pelajar perempuan saja. Boleh? Boleh. Okey, sekejap. Cikgu nak letak mic kat tengah. Okey, sini pegang. Okey, pelajar perempuan semua bangun. Okey, cuba nyanyi lagu wuduk ni sambil tengok depan.
dan awak boleh buat pergerakan. Contoh yang pertama, lepas niat membasuh muka. Okey, cuba buat gaya, okey? Cikgu nak tengoklah awak seronok ke tak sebenarnya dengan lagu ni. Boleh? Okey, 1, 2, 3. Penduduk anak perkara, lepas niat membasuh muka, membasuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, terakhir tertib. Tepuk tangan untuk pelajar perempuan. Okey, cikgu suka suara sedap. Okey, duduk pelajar perempuan. Okey, cikgu nak dengar pula pelajar lelaki. Siapa? Okey. Okey, Amsyar pula. Lepas ni nanti yang belakang Okey. Semua bangun. Yang lelaki. Okey, cikgu nak dengar. 1, 2, 3. Penduduk enam perkara, lepas niat membasuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, terakhir tertib. Nak kena tepukkan tangan ke tak ni? Nah, tapi lelaki punya lagu macam sedih je. Kenapa tak semangat ni lelaki? Sebab cikgu puji perempuan lagi sedap ke? Okey, awak punya pun sedap. Okey, duduk. Okey, tepuk tangan untuk semua. Okey. Baiklah, bila mana awak dah kenal anggota-anggota wuduk, awak dah faham apa itu 6 fardu wuduk dan awak ada sebut juga sunat-sunat wuduk. Jadi kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya, iaitu latihan. Okey. Yang ini cikgu akan ujilah awak punya minda. Okey, yang mana satu rukun wuduk. Okey, cikgu akan buat satu aktiviti dengan yang bernama kotak misteri. Okey. Nanti awak kena samakan. Okey, tapi sebelum tu bagi cikgu 30 saat, cikgu nak kena betulkan anak panah dia dulu. Sebab anak panah dia ni lari, faham tak? Okey, sekejap Okay, mesti semua tak sabar. Sabar ya. Okay, muka. Muka. Hidung. Hidung, muka. Hidung, muka, telinga. Okay. Okay. Okay, baiklah. Okay, dalam kotak misteri ni cikgu akan panggil seorang. Awak kena ambil satu dan awak kena padankan mana satu anggota mengikut kotak misteri ini. Boleh? Okay. Cikgu nak mulakan dengan yang belakang sekali. Yang belakang sekali ke depan. Sini. Okay, ambil satu. Okay, tunjuk kawan. Dapat apa? Okay, cuba tampal. Yang mana tangan? Ya, nanti cikgu akan panggil. Ni. Sekejap. Sekejap ya. Okay, dia kena lekatkan. Okay. Yang mana satu? Okay, yang kedua. Siapa yang kena tampal ni nanti dia kena diri kat depan dulu Okay, Rizwan. Lelaki dulu, 3 orang dulu. Okay, ambil satu. Okay, seorang lagi. Muhammad. Sini ke depan. Okay, sekejap
Okey, sini. Siapa nak tampal, awak kena gam dulu. Sini. Rizwan. Okey. Ambil okey, boleh tampal sekarang. Ya? Okey, jawab dulu. Awak jangan kuat-kuat. Tampal je macam tu. Okey. Okey dah. Okey, Rizwan tunggu kat situ. Cepat. Okey, pelajar. Sabar, pelajar lelaki dulu. Okey, dah. Okey. Tak lekat. Okey, Ana. Okey, pelajar lelaki boleh duduk. Duduk dulu. Okey, cikgu nak pelajar perempuan pula. Okey, Fatihah, Khaira, Hazimah. Bangun. Okey, ambil. Ambil satu. Ambil satu sini. Cikgu gam Okey. Okey, tampal sekarang. Cikgu nak tengok kamu faham ke tak anggota wuduk ni? Okey, ada lagi dua. Okey, cikgu nak yang belakang tu. Yang belakang ke depan. Okey, lagi seorang. Amsyah. Sini ke depan. Okey, ambil. Okey, tampal. Sampai tak? Tak sampai. Awak nak yang mana? Sini ke sini? Mana? Sini? Okey, kita sambung semula. Lepas awak dah tunjukkan mana satu anggota badan, anggota wuduk. Okey, anggota wuduk yang mana satu. Okey, kita tengok satu persatu. Kita pergi kepada yang ini dulu. Okey, yang pertama siapa buat? Okey, Khaira. Okey, apa ini? Anggota apa ni anak panah ni? Menunjukkan? Okey, anggota ni adalah kepala. Okey, Khaira tulis apa kat sini? Khaira tampal muka. Betul ke salah? Salah. Jadi ini adalah kepala. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, gambar apa ni? Telinga. Gambar telinga. Siapa buat? Betul ke salah? Betul. Ya, betul. Okey, Tania Afina, betul. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, anak panah dia kat sini. Okey, gambar apa ni? Mulut. Okey, gambar mulut. Okey, siapa buat? Okey, betul ke salah? Betul. Okey, gambar yang keempat. Okey, anak panah ni tunjuk dekat bawah. Okey, gambar apa ni? Kaki. Betul ke salah? Betul. Siapa buat? Ya, Fatihah. Okey, seterusnya yang atas ni. Okey, anak panah ni dia ke bawah. Ke sini. Gambar apa? Hidung. Gambar hidung. Betul ke salah? Betul. Siapa buat? Okey, Rizwan. Betul. Okey, gambar seterusnya anak panah ni menunjukkan gambar apa? Muka. Anak panah ni. Nampak anak panah ni menunjuk gambar apa? Telinga. Telinga. Muka. Betul lah. Muka. Okey, sini dekat bahagian kotak warna hijau ni. Gambar muka. Jadi siapa jawab ni? Amsyah. Okey, salah Ni salah. Okey, mungkin awak confuse ni dekat anak panahnya. Okey, kita pergi gambar yang seterusnya. Okey, ni gambar apa anak panah ni? Tangan. Betul ke salah? Betul. Okey, gambar yang terakhir menunjukkan dalam bulatan kecil ni. Gambar apa? Siku. Betul ke salah? Betul. Siapa jawab? Okey, Hazimah. Okey, beri tepukan tangan. Tepukan gemuruh. Tak semua. Okey, walaupun ada dua salah, okey, cikgu betulkan Okey, muka dekat sini. Okey, kepala dekat atas. Okey, cikgu nak tanya. Seorang, siapa boleh bangun bagi tahu cikgu yang mana satu anggota fardu wudu? Okey, Khaira. Okey, Khaira. Okey, jawab. Yang mana satu? Awak sebut saja. Yang mana satu anggota wudu? Kaki. Kaki.
Muka, Muka, kepala, kepala, mulut, tangan, tangan, lagi? siku. Siku. Lagi? Ada lagi ke? Dah tak ada. Okey. Terima kasih Khaira. Okey, betul tak kawan-kawan? Betul. Kita tepukkan tangan untuk Khaira. Okey. Bagus. Okey. Sekarang okey, selain daripada muka, tangan, kepala, telinga dengan siku ni termasuklah daripada pergelangan tangan hingga ke siku. Okey, ini adalah 4 anggota wuduk. Okey, yang pertama niat, yang terakhir Kepala, kaki, mulut, ya, kepala, kepala, kaki, muka, tangan, siku. ya, tangan dengan siku ni sekali, anggota yang sama, okey? Anggota yang sama. Jadi tangan dengan siku ni anggota yang sama. Okey, jadinya kepala, kaki, muka dengan tangan. Ada 4 anggota wuduk. Okey, tambah lagi 2, niat yang pertama, yang terakhir tertib. Okey, kita pergi aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang seterusnya, cikgu akan buat kerja berkumpulan. Okey, kerja berkumpulan ni awak akan berpasangan dengan kawan sebelah sahaja. Okey. Cikgu akan bagi masa 3 minit. Okey. Bagaimana cara awak nak lakukannya? Okey, siapa dah dapat kertas, cikgu nak awak tulis nama awak berdua. Tulis nama 2 orang. Alah, jauh pula. Okey, contoh namanya 2 orang, tulislah Maisara dan Khaira contoh. Semua satu. Okey, aktiviti berkumpulan ni, apa yang awak kena buat adalah semua ada gam? Semua ada gam? Ada. Okey, aktiviti berkumpulan ni adalah perbincangan. Awak kena tampal nombor pada bulatan itu mengikut turutan fardu wuduk. Okey, cikgu tak nak awak gaduh. Cara buat dia, seorang keluarkan, seorang gam, lepas tu tampal. Okey? Okey, ikut turutan. Keluarkan gam. Tak ada gam? Okey, siapa ada gam? Siapa gam? Nasib baik cikgu ada gam. Okey, cikgu bagi masa ya. Dah tak payah gunting Cikgu bagi masa dalam 3 minit. Awak kena siapkan. Tak ada apa? Tadi cikgu bagi gam kat siapa? Awak ada gam kan? Bagi kawan pinjam Okey. Cikgu ni jalan besar cikgu. Tidak mengapa. Siapa tak ada gam tadi? Okey, awak. Okey, cepat keluarkan. Okey, susun. Ikut turutan. Ya? Ya. Berkumpulan. Siapa tak dapat lagi nombor? Tak perlu. Ni. Okey ni, awak ambil nombor ni. Okey, yang awak tulis nombor je. Awak je tak ada. Awak punya guna pen je. Tulis. Guna pensel. Okey, siapa siap dulu dalam masa 3 minit? Okey. Awak kena ikut turutan susunan fardu wuduk. Nanti awak kena bentangkan dekat depan. Okey? Sekarang ni cikgu bagi masa 3 minit. Siapa siap dulu angkat tangan? Okey, masa berjalan. Tik-tok, tik-tok. Okey, kumpulan belakang dah siap yang pertama. Okey, duduk dulu. Okey, kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan yang ketiga. Dah siap. Kumpulan yang keempat. Okey, masa lagi 30 saat.
Nanti tengok. Tengok. Dah boleh tengok lah. Jangan sampai tepat. Okey. Okey, 30 saat lagi. Cikgu tengok ada yang belum siap lagi. 29, 28, 27, 26, 25. Okey, tak apa. Okey, plastik yang awak dapat tu simpan. Plastik yang awak simpan. Okey, semua dah siap? Okey, ada satu lagi kumpulan belum siap. Okey, jap kita tunggu Kita tunggu kawan awak. 10. Okey. Disebabkan ini aktiviti perbincangan dan tadi kumpulan pertama, kumpulan belakang yang siap, kedua, 3, 4, 5, 6. Okey, cikgu akan pilih. Okey, cikgu akan pilih satu kumpulan, awak kena berdiri kat depan, awak terangkan rukun wuduk yang pertama apa dengan bawa kertas kerja awak. Okey, kumpulan Fatihah dulu. Okey, lalu sini. Okey. Yang pegang Hazimah. Hazimah tunjuk kawan-kawan. Okey, yang tu sekejap cikgu padam Oh, stiker. Sekejap ya. Okey, hasil kerja awak tu tunjuk dekat kawan. Kita akan semak sama-sama. Okey, tengok. Tunjukkan. Okey, kumpulan Fatihah dia dah siap. Okey, Fatihah cuba terangkan. Yang pertama berniat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh dua tangan hingga ke siku. Yang keempat, membasuh sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki, lagi. Dan keenam, setting. Okey, betul ke salah? Betul! Okey, ada kumpulan awak. Okey, cikgu nak kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan lelaki. Yang depan ni. Okey, kumpulan lelaki. Kucing. Okey, tunjukkan hasil kerja awak dekat depan sikit. Okey, tunjukkan dekat kawan-kawan. Okey, Rizwan, sebutkan. Yang pertama berniat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh sebahagian kepala. Yang keempat membasuh dua kaki hingga buku lali. Yang kelima membasuh dua tangan hingga siku. Lagi yang keenam? Yang keenam ialah tetep. Ya, betul ke salah? Ha? Salah. Yang mana salah? 3, 4, 5. Yang ketiga 4, 5. Nombor 1 niat. Nombor 2 membasuh muka. Yang ketiga Membasuh dua tangan hingga ke siku. ya, sepatutnya yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku. Okey, yang keempat membasuh sebahagian kepala. Jadi dekat sini kumpulan Rizwan dengan Zikri dia salah dekat turutan nombor membasuh kepala. Dia lepas niat, dia basuh muka. Lepas basuh muka, dia terus basuh kepala. Dia tertinggal membasuh tangan hingga ke siku. Jadi dia salah nombor berapa ni? Jadi dia tertinggal membasuh tangan hingga ke siku dan yang terakhir membasuh kaki. Kat sini nombor 4-nya kaki. Salah. Yang kelima baru basuh siku. Dia basuh kaki dulu baru basuh tangan. Jadi salah. Okey, nanti kena betulkanlah lagi. Okey, ada hadiah juga untuk awak. Okey, cikgu nak kumpulan yang ketiga. Saya satu kawan. Okey, kumpulan perempuan. Macam perempuan. Lepas ni kumpulan awak. Okey. Okey, tunjuk kat kawan. Okey, seorang ceritakan macam mana turutan fardu wuduk yang betul. Kat depan sikit. Ni. Okey. Yang pertama berniat. Kedua membasuh muka. Ketiga membasuh dua tangan hingga ke siku. 4 membasuh sebahagian kepala. 5 membasuh kaki hingga ke buku lali. Okey, jadi yang keenam?
Keenam, tertib. Tertib. Betul ke salah? Betul. Tepuk tangan untuk kawan awak. Okey, cikgu ada hadiah lega untuk awak. Tanya. Terima kasih, cikgu. Okey, kumpulan yang terakhir. Okey, sebelum masa kita habis. Okey, kumpulan yang terakhir. Kumpulan Amsyah dan Muhammad. Sila ke depan. Okey, cikgu nak Amsyah yang terangkan. Muhammad pegang. Okey, Muhammad pegang. Okey, Amsyah cuba sebutkan fardu wuduk yang pertama. Yang pertama, berniat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh dua tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh sebahagian kepala. Nombor 5, membasuh kaki hingga buku lali. Okey, yang keenam? Tertib. Yang keenam tadi. Betul ke salah? Betul. Okey, tanya. Okey, jadi ini je aktiviti kumpulan kita pada hari ini. Okey, jam pun dah nak menunjukkan habis waktu masa belajar. Duduk. Okey, cikgu nak tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan. Okey, jadinya hasil pembelajaran kita pada hari ini, awak belajar mengenai pengertian wuduk. Sebut pengertian wuduk. Dan awak dah lafazkan. Lafaz lafaz niat wuduk. Lepas tu awak dah tahu ke belum anggota wuduk? Dah. Ada berapa? 6. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey. Bagus semua? Okey, terima kasih kelas. Lagi sikit ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.